Banyak lagi sebenarnya yang ingin dibincangkan mengenai All England ni memasuki aksi akhir. Betul Dayang. Jadi jom kita terus bersama our own Zaki Zainal meledak ke Babung straight from Birmingham. Wah, ke Babung ke dia? Hai Zaki. Wah, dia belanja kita 100 plus. Yes. Ni temani dengan saya lah sepanjang buka puasa dan juga sepanjang saya sahur Dayang dan juga Fariha dekat Birmingham. Zaki okey Masih okey, masih semangat ke tu kat sana? Okey, sangat semangat semua. Situasi hadir ke Camp All England kali ini suka dalam duka buat saya sebenarnya. Suka buat kali pertama lah. Cuma dukanya apabila pencapaian pemain-pemain Malaysia yang hadir ke sini tidak dapat ulang edisi lalu di mana Aaron Chia dan juga Sohwi dapat ke final, tetapi ketika itu sebagai naib juara. Bukan saya sahaja yang duka, kebanyakan peminat yang lalu dekat belakang ni tadi mengatakan mereka tetap hadir hari ini untuk menyokong pemain-pemain kegemaran mereka walaupun tiada wakil Malaysia di sini, Fariha dan juga Dayang. Itu yang kita nak tanyakan Zaki, disebabkan kalau kita lihat tiada wakil Malaysia dah berjaya ke final kali ketiga dalam 5 edisi. Kenapa sebenarnya? Apa sebenarnya yang terjadi, Zaki? Baik, secara keseluruhan apabila saya bertemu dengan barisan kejurulatihan, apa yang saya boleh singkapkan ada 3K yang menjadi sebab, iaitu yang pertama adalah kesepakatan antara setiap pemain dan juga keserasian mereka dan kualiti komunikasi yang dihamparkan dalam gelanggang serta cara mereka mengawal emosi itu, Fariha. Dan apabila kita lihat kebanyakan daripada debutan yang hadir seperti Pang Ron dan juga Yusin dan juga Arif Junaidi dan juga Roy King sebenarnya mereka hadir bukan sebagai pilihan tetapi membuat penampilan pertama kali dan emosi mereka di atas gelanggang ketika ketinggalan mata demi mata itu tidak dapat dikawal dan itulah menjadi punca kepada kekalahan mereka di pusingan awal sebenarnya, Fariha. 3 benda iaitu keserasian di atas gelanggang, kesepakatan mereka bersama-sama terutamanya dalam kategori bergu lelaki, bergu campuran dan juga bergu wanita dan pastinya juga kawalan emosi dan kualiti komunikasi yang ada antara mereka, Fariha. Wah, pemerhatian yang cukup teliti 3K daripada Zaki. Betul-betul diperhati apa sebenarnya punca-punca dekat sana. Okey, untuk final hari ini Zaki, macam mana Zaki melihat pertemuan untuk perseorangan lelaki antara Shi Yuqi berdepan dengan Lee Chia Ho? Adakah ini final yang memang kita jangkakan? Dan macam mana pula dengan men's double antara Indonesia dan Jepun? Memang expected ke final ni, Zaki? Baik, sebenarnya untuk melihat kepada dua-dua kategori ini sebenarnya kita tidak menjangkakan bahawa pertemuan ini akan berlaku. Shi Yuqi kita jangkakan dia akan ke final kerana memegang title sebagai pilihan nombor 1 kejohanan dan juga ranking nombor 1 dunia. Tetapi Lee Chia Ho iaitu pemain perseorangan lelaki daripada Chinese Taipei sebenarnya turun dalam keadaan yang tidak mempunyai tekanan. Seperti semalam pun apabila saya melihat pertemuan antara dia dengan Alex Lanier, pemain nombor 10 dunia, ketika ini memberikan sedikit peluang kepada dia bila Alex tidak dapat mengawal tekanan demi tekanan ketika Chia Ho berada dalam keadaan di hadapan untuk terutamanya set kedua dan set ketiga. Dan itu merupakan hari ini adalah sesuatu misi hidup mati sebenarnya untuk Shi Yuqi mengulang kembali kejuaraan yang dia dapat pada tahun 2018 dan Chia Ho akan menjadi halangan terbesar kepadanya kerana Chia Ho turun dalam keadaan tiada tekanan. Sesuatu yang akan kita dapat lihat dalam keadaan yang menariklah untuk perlawanan perseorangan lelaki hari ini. Cuma dalam kategori bergu lelaki sebenarnya Dayang dan juga Fariha, apa yang suka saya singkapkan sebenarnya dominasi penuh dan kelebihan kepada bergu lelaki daripada Indonesia sendiri kerana mereka 7 edisi sebelum ini pada tahun 2017, 18, 19, 20. Cuma 2021 sahaja tidak kerana Hoki Kobayashi dan pasangannya berjaya untuk merangkul kemenangan 2022, 2023, 2024, dominasi penuh. Dan hari ini saya yakin dan percaya Indonesia tidak akan melepaskan peluang untuk mereka dapat kemenangan daripada bergu scratch pair baru daripada Korea Selatan iaitu Seo Seung Jae dan juga Kim Win Ho, Dayang dan juga Fariha. Itu menarik juga untuk beregu kan. Tetapi bila Zaki sentuh mengenai dominasi ni, jika kita lihat tak asing lagi lah nak melihat China kan mendominasi di final dengan 4 kategori, ada 4 finalis. Tapi persoalannya memang dah confirm mereka akan sapu habis ke Zaki ataupun 50-50. Boleh lagi pasukan lawan beri saingan.
Baik, Fariha bercerita pasal confirm untuk kategori bergu campuran memang dominasi mereka. Tetapi untuk 4 kategori, terutamanya kategori perseorangan wanita, An Se-yong bertemu dengan Wan Ziyi adalah ulangan semula kejuaraan yang perlu mereka rebut seperti Malaysia Open pada awal tahun lalu di mana kemenangan straight set berpihak kepada An Se-yong dan pastinya An Se-yong dengan kualiti yang ada head to head 9-6 memihak kepadanya. Saya yakin dan percaya hari ini An Se-yong tidak akan melepaskan peluang untuk membuatkan sesuatu kejayaan di bumi England lah kali ini. Dan bagi kategori lain bercerita tentang perjuangan Shi Yuqi seperti saya kata tadi, hari ini dia turun, kalau dia tertekan pastinya peluang itu akan dapat kepada Chinese Taipei lah. Cuma apabila kita bercerita tentang dominasi China ini untuk ke semua kategori yang lain ni, saya yakin dan percaya apa-apa sahaja yang jadi di gelanggang hari ini 50-50 sebab banyak kejutan berlaku daripada awal saingan sehinggalah ke peringkat akhir. Fariha dan juga Dayang. Okey, selain negara China lah, Korea Selatan dan juga Jepun diberikan perhatian lah di All England kali ini. Tapi secara keseluruhan Zaki, macam mana anda melihat prestasi mereka? Adakah above expectation? Adakah underwhelming, overwhelming? Macam mana Zaki? Ya betul, dan pastinya untuk ketiga-tiga negara yang kita sebutkan selain China, kita ada Korea dan Jepun. Sebenarnya mereka acap kali sebenarnya berada di peringkat akhir untuk di mana-mana kejohanan Super 1000 dan pastinya Korea dan juga Jepun boleh kita katakan sebagai powerhouse dalam badminton juga kerana di edisi-edisi yang lalu ya Dayang, apa yang saya boleh singkap terutamanya Seo Sung Jae dan juga Kwin Ho adalah merupakan antara penyumbang kepada kejayaan kejuaraan untuk Super 300 500, 750 sebelum mereka hadir untuk Super 1000 kali ini. Maksudnya, jikalau kita ingin mengatakan bahawa China adalah powerhouse untuk edisi badminton untuk 2025 pada awal tahun ini, sebenarnya tidak Dayang. Tetapi kalau kita semak balik kepada pencapaian yang dilakukan oleh Kwin Ho dan juga Seo Sung Jae, Korea sebenarnya lebih mendominasi untuk mendapatkan kejuaraan mereka terutamanya dalam sektor bergu lelaki. Bagi Jepun, hakikatnya sekarang mereka sangat selesa dengan kejayaan mereka terutama dalam kategori bergu wanita, terutamanya Nami dan Shida menjadi kita punya sesuatu perbincangan menarik hari ini kerana akan bertemu dengan rakan senegara mereka iaitu Scratch Pair yang baru dibentuk dan saya yakin dan percaya kemenangan mudah boleh dilaksanakan oleh Nami dan Shida kerana permainan daripada pusingan pertama hingga terakhir mereka. Cuma mungkin rubber game akan berlaku jikalau ada sedikit kesilapan dan juga salah faham dalam perlawanan hari ini, Fariha dan juga Dayang. Alright, thank you so much Zaki atas perkembangan yang cukup mantap, cukup padat. Betul-betul pakar. Betul-betul pakar. Kita tengok dekat apa tu bila cara cakap pun nampak sejuknya tu di situ Sejuk. Ya betul, kejong je kan. Tapi yang penting jangan lupa dapatkan 100 plus untuk crash your test, terutamanya untuk buka puasa dan juga sahur. I tunggu je line tu Dayang dia nak keluarkan. Okey Zaki, thank you so much. Zaki. Bye. Nanti baca 100 plus ya. Thank you Zaki. Waalaikumsalam.